Bagi pengguna BMW, tak kira lah G30 ke G20 ke, common isu dia leaking. Leaking ke, pecah, coolant ke, apa nak tahu bahan-bahan dia, ni aku tunjuk. Ni isu yang hot lah. Yang pertama, dia punya tangki air. Kita akan crack kat sini ya. Kita lalu ya. Kat area ni akan crack. So, apa yang mileage 100,000 ke atas tu, apa perhatikan lah. Dia punya tangki. Lagi satu, yang ni pun sama juga. Ni adalah dia punya oil filter housing. So, yang ni dia main dalam plastik lah, original plastik. So, kita dah upgrade pakai aluminium. Apa nak tengok yang aluminium kita dah pasang? Yang ni yang kita dah pasang lah, aluminium lah. So, ketahanan tu lebih tinggi lah daripada yang plastik. Macam BMW ni, G30 lah, 530i. Mileage dah melebihi 100,000. Kebanyakan hos-hos dah reput, dah kerah. So, kita tukar habis semua dia punya hos. Dan kita buat checking, full checking bagi owner ni. Apa yang kita dapat, masalah memang banyak lah. Dengan dia punya leaking, oil stump dia leaking kan. So, owner cakap, proceed buat semua, kita buat pun. Apa yang mana pengguna-pengguna kata konti. Apa jangan segan silu, apa datang ke juru, kita check, kita bikin kata apa.